Sesiapa yang berselawat kepada Muhammad sekali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Semua zikir Allah bagi ganjaran ni, ganjaran. Allah boleh tentu ganjaran dia. Allah boleh sebut apa ganjaran dia, berapa banyak ganjaran dia, berapa tahun ganjaran dia, apa hadiah yang Allah bagi. Tapi bila main tak selawat, Allah tak sebut ganjaran, Allah sebut Allah berselawat kepadanya. Betapa selawat itu tidak dijanjikan oleh Allah dengan kelebihan dapat yang ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni. Allah nak bagi kita fikir, aku tak sebut kelebihan yang boleh diberikan, melainkan kelebihan itu hanya boleh diberikan dengan aku menyebutkan aku sendiri berselawat kepada orang yang berselawat itu. Itulah kelebihannya berselawat, punyalah besar. Sallallahu alaihi wasallam.